Okey geng, kita ada sebuah Freeway biasalah, bukan Freeway turbo. Kereta ni masalah owner dah elemen tayar, dah buat balancing. Sekali elemen bayar, dua kali elemen, dua kali bayar. Macam tu lah. Sebab kalau elemen mesti wajib kena bayar, tak hutang. Macam tu. Kereta ni dia masalah dia sebenar masalah ketara lah. Ketara sebabnya sekali elemen tak settle masalah, dua kali elemen tak settle masalah. Sebenarnya puncanya bukan daripada alignment tayar. Dia tak bermasalah kali ikutkan. Lebih kurang macam tu, tak larilah. Cuma dia kereta ni dia nak kata punca daripada steering rack pun bukan. Dia ala-ala macam steering rack tu dia longgar. Dia batang macam tu, dia longgar. Benda tu dia bergerak. Bila kita mainkan steering, bila bawa kita wajib steering kita pegang lah. Korang pegang dua tangan ke satu tangan korang lah. Tapi bila kita bawa kereta tu pegang steering, pusing steering corner ke macam mana, dia secara automatik sepatut steering rack tu duduk macam tu, dia tak akan bergerak. Dia duduk situ je, stay situ. Dia menetap dekat situ. Bila menetap dekat situ, dia tak akan bergerak dah, tak akan balik ke tempat lain ke, tak ada. Dia duduk situ. Tapi steering rack ni, yang ni dia bergoyang. Dia ikut sekali. Bila kita main steering, dia bergoyang sekali. Dia ikut sekali. Dia macam ikut korang. Korang nak pergi mana, dia ikut sekali. Macam tu. Korang perhati, dekat sini, dia masalah sebenarnya bukan daripada alignment tayar. Saya dah gagak sebut. Bukan alignment tayar. Cuma puncanya daripada, korang perhatikan dekat steering rack tu, dia ada push. Dua biji steering rack tu, steering rack ni satu. Cuma dia ada push. Dua biji sebelah kanan dan sebelah kiri satu. Korang perhati sebelah kanan tu. Tengok sebelah kanan tu. Betul-betul sebelah kanan. Dia punca daripada sini. Perhatikan dekat dia punya skru tu, dekat push tu. Tengok steering rack tu. Bunyi kup. Benda tu dah belaga dengan besi. Steering rack belaga dengan besi. Cepet sikit mah. Takut macam silau. Situ kau berhati. Kau berhati. Betul. Jangan nampak dekat steering rack. Tengok. Tu bunyi kup sekali. Kup dua kali. Bunyi kup. Lepas tu steering rack tu bergoyang sekali. Itu punca sebenarnya. Punca utama sebenarnya yang mengalami masalah daripada kereta ni, dan owner sekali bermasalah sekali owner. Bukan setakat kereta sekali bermasalah, sekali dengan owner pun sakit kepala. Bila masalah tak settle, dia sakit kepala lah. Jadi puncanya kereta ni bukan masalah steering rack ataupun elemen tayar pun tak ada masalah. Puncanya daripada boost sahaja. Steering rack tu wajib menetap dekat situ. Dia takkan berulang balik, takkan pergi ke mana-mana, duduk situ. Bila dia nak pergi ke mana-mana, inilah puncanya. Kereta bawa jadi tak center. Bawa duduk kanan pun lagi kanan. Macam tu. Kena settlekan boost steering rack ni. Steering bracket boost lah panggil. Settle yang tu confirm. Settle masalah kereta ni yang dia cakap elemen lari. Kereta bawa tak stabil, tak settle. Macam tu lah. Tu yang masalah sebenarnya. Okey, korang tengok daripada video.